Terima kasih kan. Okey. Okay. Baik Kak Oja. Jadi macam kita sedia maklum lah macam untuk dapatkan sambal goreng Jawa Kak Oja ni dekat online, kat TikTok, kat IG kan. Jadi Kak Oja tak ada plan tu mungkin nak kembangkan lagi dengan buka kedai fizikal ke? Sebenarnya kan Wan, akak sebenarnya memang selesa lah dekat online ni. Memang setakat ini lah, sehingga hari ni Okay. akak tak adalah nak pergi orang kata plan untuk next yang lebih besar. Tapi adalah planningnya mungkin dalam hujung tahun ni ke ataupun tahun depan awal ke kan. Nak buka lah kedai. Oh nak juga lah. Nak juga kita, ataupun kalau tak buka kedai pun akak rasa akan nak orang kata hantar barang-barang ni ke kedai-kedai yang lebih besar. Ataupun pergi ke hypermarket ke boleh lah, supermarket. Wan pergi mana? Saya pergi ni Giant? Giant pergi juga. Giant tak pergi dah tu? Pergi, tapi dah tukar TM sekarang. Oh TM, TM. Mungkin mana tahu nanti akak nak cuba masuk macam tu lah. Macam hypermarket kan. Sesi minyak. Belum lagi lah kot. Sesi minyak belum lagi. Belum lagi lah. Tapi boleh juga Petronas kan? Kan? Betul juga. Betul, good idea lah Wan. Tu lah, saya okey. Jadi untuk harapan Kak Oja lah dalam bisnes sambal goreng Kak Oja ni. Harapan je, akak tak banyak macam peniaga-peniaga kecil. Sama je. Akak punya harapan akan datang lah. Okey. Untuk kita harap akak dapat support daripada government. Akak nak apply Tekun tekun daripada okey. kerajaan kan. So untuk kembangkan lagi lah, mana tahu sebab yang gini perlukan banyak modal sebab akak kena report apa semua tu untuk ketahanan kan. Jadi itu antara harapan akak lah. So mana tahu dah ada masuk dalam dunia bisnes ni kan, masuk dalam ni dekat KLFM, mana tahu senang jalan akak nak minta ni InsyaAllah pinjaman di Tekun kan nanti. Betul Doakan akak ya Wan. InsyaAllah saya doakan. Kami di KLFM saya doakan agar bisnes Kak Oja ya, sambal goreng Jawa ni terus berkembang, terus maju jaya. Terima kasih Kak Oja kerana setuju sama kita petang ni. Sama-sama Wan. Okey, dan terus bersama kami di Radio Business KL KLFM. Ini KL.